Okay, nak on dia, on kunci dulu. Okay, tekan push button sekali. Ya, terus hidup guys. What's up guys, selamat datang ke Azim Boss Channel. Okay, untuk video kali ni kita akan sambung lagi projek Gopet. So nak tahu macam mana? Jom bersenang guys. Okay guys, so ni dia keadaan Gopet. So kalau kau tengok dulu lepas, aku dah siap buat bahagian power supply dengan sistem untuk kunci enjin ni. Maksudnya kita on kunci baru enjin boleh hidup, off kunci enjin mati. Jadi dalam video lepas aku dah siapkan dia punya casing. Okay, dah cuncun kunci. Lepas tu ada push button. Ni meter GPS. Dengan bahagian tepi ni untuk lampu LED. Okay. So dalam video kali ni aku nak wiring dia bagi dia hidup. Maksudnya nanti bila kita on kunci enjin hidup. Bila kita off kunci enjin takkan hidup lah. Lepas tu aku nak buat satu switch kat sini untuk bagi dia ada lampu LED lah. Kasih cun-cun. Lepas tu ni untuk bagi hidup power supply. Push button ni berlampu. Bila kita on kat sini, on kunci, tekan kat sini, tum, sini hidup. Ho kan. Lepas tu nak bagi hidup lampu, tekan tepi ni, pam, dia hidup. Ho, cun boh. Sekarang ni aku nak buat wiring dulu. Jom ke jalan guys. Okay guys, so sebelum aku buat wiring, so first kali aku akan buat dia punya diagram. So untuk sistem ni ada 4 circuit. So first kali untuk circuit LED. So LED ni sambungan dia aku pakai sambungan parallel. Sepatutnya LED ni kena pakai resistor, tapi ikut kiraan aku LED ni 20 mA. Kita punya power supply lebih kurang 1 amp. Aku rasa takkan sampai dia 1 amp. Mungkin bawah 1 amp. 3 volt 1 amp. Jadi kalau kita pakai 5 LED ni ngam lah. Aku rasa tak ada masalah. Aku dah testing. Memang terang, tak ada masalah. Kalau aku bor resistor, mungkin dia akan malap sikit lah. So LED dah settle. Sambungan LED simple je. Macam ni je lah. Sambungan parallel. Betul tak switch macam tu je. Kunci. Okay, kunci ni kita akan sambung dekat bateri. Sebabnya kalau ikutkan dia punya power supply ni, dia pakai push button. Kalau kita nak buat dia switch satu, kena block dekat bateri lah. Block dekat bateri, maknanya kita kena buat satu switch dekat bateri. Maknanya bila kita on switch, bateri akan on. Bila kita off switch, bateri pun off lah. Lepas tu push button. Lepas tu push button. Okay, push button kat sini. Dia ada 5 pin. Tapi yang kita akan pakai 4 pin. Push button ni kita akan bila tekan, dia on. Bila tak tekan, dia off lah. So push button ni kita akan sambung ke power supply ni lah. Dekat switch dia. Sebabnya nak hidupkan power supply ni, kita kena tekan push button. Jadi nak tekan push button leceh. Jadi kita tambah satu push button lah. Lepas tu kat push button ni dah ada LED. Jadi kita kena aktifkan LED ni guna supply 5 volt. So itu untuk push button. Satu lagi circuit untuk relay. Okay. Relay ni untuk kita punya, untuk reverse kan signal. So bila kita on, benda ni akan off. Bila kita off, benda ni akan on. On ni kita akan guna ni lah. Daripada command ni ke sini. Aku harap korang boleh tengok lah, boleh nampak lah. Okay, so bila kita on kunci, benda ni tak bersambung. Bila kita off kunci, benda ni akan bersambung. So bila benda ni bersambung, enjin takkan dapat hidup lah. So macam tu diagram dia. Okay, so sekarang ni aku nak buat dia punya diagram. Okay, kat sini aku ada satu lagi battery shield ni. Okay, kalau tengok kat sini, ni push button untuk hidup kan. Yang tepi dua ni sebenarnya ground je. Ground untuk casing ni.
Yang kita akan guna kat sini, kita akan tap 1, 2. Ni kita akan sambung ke push button satu lagi, supayanya kita boleh hidupkan battery shield ni menggunakan push button yang ni. Okay, so diagram untuk push button inilah lebih kurang aku lukis. Taklah lawa sangat, janji boleh faham lah. Okay, push button dia akan ada 1, 2 terminal. Bahagian sini 3 volt. 3 volt, 3 volt, banyak lagi lah 3 volt. Bahagian sini 5 volt. 5 volt, 5 volt. Okay. So, first kali kita akan buat diagram untuk LED. So, LED simple je lah. Tambah tolak. Daripada positif ni, dia akan masuk ke switch. Switch. Lepas tu dia akan masuk ke LED. LED. LED 1. LED 2. LED 3. LED 4. LED 5. Okay. Sini dia akan sambung ke negatif. Okay, bila on switch, ni akan menyala. Simple je lah. Okay, ni simple je. Okay, settle satu circuit. Lepas tu kita akan buat circuit untuk kunci. Okay, kunci ni dia ada 2 pin. Okay, kunci kita kena block dia dekat bateri. Bateri dia macam ni lah lebih kurang. Okay, ni positif, positif, negatif, negatif. So kat sini kita kena buat dia punya block. Patutnya kat sini ada connector kan. Okay, ada connector kat sini. So connector ni kita kena letak satu tape, satu solder kat sini. Kena buat dua-dua. Kat sini. Lepas tu block. Lepas tu sini baru sambung dengan kunci. Lepas tu baru kita masuk bateri. Kena buat block dia. Maksudnya bila kita on kunci ni, baru bateri ni ada sambungan dengan sini. Dua-dua ni kita kena buat. Yang ni aku dah check, dia ada sambungan. Dua-dua ni ada sambungan. Maksudnya tak ada masalah kalau kita jumper ni dua-dua. So bila kita on kunci, bateri ni akan on. Bila kita off kunci, bateri ni takkan on lah. Maksudnya shield ni pun takkan hidup. Maksudnya contohnya kalau dia dah hidup, kita nak padam, kita just ibaratnya macam kita cabut bateri. Dia akan terus tak ada supply lah. Okay, nak buat dia yang ni, kita block kat sini lah. Kita jumper dua ni. Ni jumper dua ni. Lepas tu, yang ni. Yang ni kita sambung ke kunci. Kunci. Okay, kunci. Macam ni je lah. Okay, dah settle dua circuit. Lepas tu untuk circuit push button. Okay, push button. Sini. Push button ni ada 4 pin. Okay, yang ni sambung. Yang ni untuk push button. Lepas tu, yang ni ada 2 lagi. Pergi ke LED. Maksudnya, bila kita on push button ni, on kat sini. Lepas tu, shield ni akan hidup. Bila shield ni hidup, kat sini akan ada power. 5 volt, dia akan hantar supply 5 volt ni ke push button juga. Jadi, dekat ring push button ni, dia akan ada LED. Bila tekan je, kat sini akan berlampu. Bila shield ni hidup, sini akan berlampu. Baru tune kan. Okay, push button dah settle. Lepas tu, last sekali. Ni. Relay. Okay, relay yang aku pakai ni. Dia 5 volt. Okay, sekejap Okay. 5 VDC. Maksudnya 5 volt DC. Direct current bateri ni lah. Okay, cara buat dia. Okay. So, aku lukis dia punya diagram dulu ni.
Dia ada 5. Okay, so kita akan lukis dulu. Okay. Sini coil. Macam itulah coil lebih kurang Okay, ni relay. So first kali coil ni kita kena sambungkan dia ke 5 volt. Okay. Positif, negatif, positif, negatif. Okay. Maksudnya bila kita tekan push button, coil ni akan hidup. Dia akan pergi ke sini. Okay, dia akan pergi ke sini lah. Dia punya gate ni. Ni pak gitu kan. So maknanya ni common. Common ni kita akan tap ke ground, ke body. Ni body. Okay, ni kan ke body. Body chassis lah maksudnya. Ni chassis Gopet. Lepas tu dalam keadaan dia mati, dalam keadaan dia mati, dia akan macam ni lah. Bila on, dia akan ke sini. Yang ni kita kena sambungkan ke engine. Engine. Okay, ni engine Gopet. Okay. Okay, ni sambung ke engine. Ni sambung ke body. Maksudnya, dalam keadaan dia tak on, engine ni takkan dapat hidup lah. Sebabkan ni sambung ke body. Okay, bila kita on, tekan push button ni, on kunci, tekan push button. Lepas tu yang ni, dia akan sambung ke sini. Maksudnya ni tak ada sambungan. Yang ni maknanya engine ni tak ada sambungan. Maksudnya dia akan on lah. Bila kita on sini, kat sini tak ada sambungan. Yang ni pergi ke sini, engine akan on lah. Bila dalam keadaan tak on, ni akan bersambung ke body. Maksudnya engine takkan dapat hidup lah. Macam tu lah lebih kurang cara kerja dia. Okay. Untuk relay ni macam tu lah. Bila wire coil ni tak bersambung dengan body, dia akan boleh hidup. Bila yang ni bersambung dengan body, dia takkan boleh hidup. Ni dalam keadaan normal, dia akan sambung ke body. Maksudnya dia takkan dapat hidup lah. Maksudnya bila lepas kita on, yang ni sambung ke sini. Yang ni dia dah tak bersambung dengan body. Maksudnya engine ni akan dapat on. Dapat on. Okay. Simple je lah. So sekarang ni aku nak buat wiring dulu. Jom ke sana guys. Why'd you run and hide? You can come inside. You're screaming out at night. We're lost in the haze. Baby, tell me, are you entertained? You're saying my name, calling me insane. I'm running like a bullet to the brain, 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 brain. Welcome to the carnival, the beats come out to play. Shut your eyes, hear them cries, you ain't no games to play. Welcome to the carnival, you play the deep mistake. You make us feel the freak shows, you know how to run away. Why'd you pull the trigger? You won't find the light in the smoke and mirrors. You're screaming out. Okay guys, so sekarang ni settle satu circuit. Okay, so sekarang ni kita cabut kunci dulu. Kita try on. Okay, dia tak boleh on. So kita try on kunci. Okay, on kat sini. Okay. Okay, dia boleh on. So kalau kita nak off kat sini pun boleh. Okay. So kalau dia dalam keadaan on, kita nak off kat kunci pun boleh. Okay. Terus off. So satu lagi aku lupa tadi.
Dekat bahagian skirt ni tadi 5 volt. Dekat sini kena tambah 1 meter GPS. Okay, kat sini kita solder meter GPS. Kat sini kita ambil supply 5 volt kat tepi ni. Ni 5 volt. Lepas tu sekarang ni circuit LED pun dah settle. Okay, circuit LED pun dah settle. So kita on kunci, on. Okay, on switch ni LED menyala, off switch LED tak menyala. Jadi sekarang ni dah 2 kerja lah dah settle. LED dah settle dengan kunci. Sekarang ni kita buat push button pula lah. Okay, buat push button. Lepas tu kita akan teruskan yang lain lah. So sekarang ni aku nak buat push button dulu. Jom ke jalan guys. On my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all the songs. Okay guys, so settle wiring push button. Okay, nak on dia, on kunci dulu. Okay, tekan push button sekali. Ya, terus hidup guys. Sekali dengan meter GPS. So meter GPS ni aku cocok USB dulu. Nanti aku akan potong USB ni masuk dekat supply 5 volt lah, baru cun. Lepas tu LED ni balik on lah. Okay, LED on, LED off. Okay, nak padam tekan 2 kali. Nak on, tekan sekali. Bila dah on, kita nak padam enjin, nak padam semua sistem, off kunci, mati terus. Cun tak cun. So sekarang ni aku nak buat wiring untuk meter GPS. So meter GPS ni potong kat sini, sambung dekat supply 5 volt. Lepas tu kemaskan LED. LED ni ada buat bracket. Okay, bracket dia. Bracket dia boleh cocok tu kat situ je. Lepas tu kita gam-gam sikit, settle lah. Lepas tu dengan relay ni lah. So sekarang ni aku nak sambung kerja dulu. Jom kasih lain guys. Perfect night. The world is cold. We stand surrounded. We are not alone. Within my reverie, there's holy light. Without a number, we stand and fight. And perfect night. The world is cold. We stand surrounded. We are not alone. Within my reverie, there's holy light. Without a number, we stand and fight. Oh, oh, oh.
Okay guys, so sistem ni dah siap. Tinggal nak buat dia punya bracket lah. Bracket ni aku ingat nak bengkokkan sikit supaya kita boleh screw ataupun gam ni bahagian bawah. Nanti kita boleh buat macam tu lah. Mana dia ke atas. Dia duduk macam ni nanti. Macam tu lah, lebih kurang. So sekarang ni jom kita test. Okay. So dalam keadaan macam ni, enjin takkan dapat hidup. Okay, kita test. Ni wire pergi ke enjin. Okay, dua wire ni pergi ke enjin. Satu body, satu pergi ke coil. Maksudnya dalam keadaan macam ni, dia bersambung. Wire ni bersambung. Maksudnya wire coil dengan body dia bersambung. Maksudnya ni wire coil, satu kita masuk wire coil, satu pergi ke body. Dia bersambung ke body. Okay, so dalam keadaan wire coil ni sambung ke body, enjin takkan dapat hidup lah. Okay, so nak bagi dia hidup, masuk kunci. Okay, on kunci, tekan push button. Okay, dia tak bunyi dah. Maksudnya wire coil tu dah tak bersambung dengan body. Maksudnya enjin boleh hidup. Kita boleh start lah dah. Okay, bila kita tekan push button ni, automatik lah LED push button ni hidup, dengan dalam pun hidup. Lepas tu meter GPS ni akan hidup lah. So nak padam lampu kat dalam ni, ada satu switch kat tepi ni. Off je lampu biru ni. Ni on, ni off. Okay, lampu yang LED ni memang sentiasa menyala lah. Kalau dia hidup, dia menyala. Kalau dia mati, dia tak nyala. Okay, nak hidupkan sekali. Nak matikan, tekan 2 kali. Okay, so anda kata dia dah hidup. Okay, dah hidup. Enjin pun tengah hidup. Kita nak matikan enjin, kita just cabut je kunci. Dia akan mati. So dalam keadaan macam ni, enjin takkan dapat hidup lah. Nak hidupkan enjin, masuk kunci. Okay, hidupkan sistem ni dulu. Bila dia dah menyala, nak hidupkan lampu, boleh juga nak hidupkan lampu. Tak nak hidupkan lampu pun tak apa. Kalau nak jimat bateri, tak payah pasang lampu. Kalau nak lawa, tekanlah lampu. Boleh on off. Okay, macam ni je lah. Macam ni, dia tak bersambung, maksudnya enjin boleh hidup. So bila kita cabut kunci, dia akan hidup lah. Maksudnya dia akan bersambung ke body. Bila dia sambung ke body, enjin takkan dapat hidup. Bila kita start, wire coil tak bersambung dengan body, maksudnya enjin akan dapat hidup. Macam tu je lah. Bila nak matikan, cabut kunci, terus enjin akan mati. Simple je lah. So aku rasa settle dulu. Next video kita akan test dekat GoPad. Sistem ni kita pasang kat GoPad. Mountain ni aku akan buat dekat next video lah. Ataupun aku buat je off video. Lepas tu nanti kita akan install dekat GoPad. Lepas tu kita testing lah meter GPS ni dengan sistem switch dengan kunci ni. So ni saja yang aku dapat share pada video kali ni. Kalau kau suka video kali ni, kau boleh like, komen dan share. Okay, jumpa di next video. Bye bye.